Oke, so ini adalah konten kedua aku sampai di kampung. Jadi apa kita mau buat hari ini adalah kita mau unboxing barang yang kita buat dari KL. Let's go. Sima. Ini Cik. Mau sembahyang. Mau sembahyang eh. Pak, tutup Putih. Biarlah kasihan. Putih. Biar dari situ. Duduk. Biarlah. Dek, awas Den. Biar dulu. Biar dulu ini kasihan dia rindu. Kejap. Si adik punya. Duduk pada yang tadi nampak. Bagi-bagi harta Tuhan. Kejap. Bagi-bagi oleh-oleh dari KL. Kejap. Rakyat di lain tak tahu. Kejap. Macam itu kalau Kadang tak tahu. Sini dek sebelah tu. Cari kau bang. Okey. Si adik punya baju SGSB. Okey, lepas tu okey, yang ini siapa mau ni? Bapak kan kau? Apa ini? Pakai itu kerjakan. Orang bagi aku belum pernah pakai. Pakailah pergi anu Pak, Papa kerjakan. Ikan lebih menyangkut. Ambil. Jadi yang ini Siambo. Sama-sama. Baju perempuan ni kamu dua rebut. Tapi ada color purple, ada color maroon. Mana kamu mau? Maroon. Macam Apa ni? Terima kasih. Okey, ada lagi. Rezeki anakku. Terima kasih banyak. Sama. Daun, semoga panjang. Ni. Masuk Jom Mak. maju. Ya nak. Masuk Okey. kita. Ini inner dengan abaya. Abaya ni harganya 200,000. Okey. Nah, ini mama punya satu Masuk. set. Terima kasih banyak. Ikan tayu punya satu set. Terima kasih banyak. Tengoklah desainnya nanti kamu ingat bukan lain desain. Masuk sini. Banyak. Okey. Untuk Pakcik Meni. Baju Aku dah tahu Pakcik Meni ada. Ini Pakcik Meni punya. Baru. Okey, untuk bapak ni Pak. Siapa tahu? Ada rumah. Sudah nak kata untuk bapak kena. Nampak? Mana siang? Suruh bapak punya. Sekomersi punya kurta. Terima kasih. Siswa. Sama. Oh, jangan pas subuh. Jangan pas subuh siswa kesian. Ya, Mau diambil. sekejaplah. Kau simpan kereta di luar. Terus simpan kereta terus. Weh, cantik. Dek, cak tu ambil beg dalam dek lagi. Beg di dalam. Apa ya? Hitam lagi dia orang. Kita coba tengok. Ini dekat sini. Ini ada pendek. Yang beg kecil tu dek. Beg kecil tu ada apa dalam? Oh, ini ada si Azhar baju nak tahu baju apa? Coba kamu tengok. Aku tak tahu baju apa. Masuk, Baju Tele. macam baju jes ya, pakai pakaian penting kerja ke apa kan. Nak buat bapak tu bagi aku. Dek, kamu kah? Apa Jesse? Tak tahu baju apa. Cantik, saya terbagi baru. Tuku. Jangan Pak. Kecil. Oh, ya kah? Ya, aku lah Pak. Kecilnya. Oh, Tuh si saya ada. ada. Boleh je. Si ada. Ada jak baju. Ini tidak tahu siapa mau pakai ni, pakailah. Hai. Dorang Mana, pakai. Mek? Baru. Nah itu Pak. Ada kecil tu Pak. Baik, Bapak. Thank you, Syah. Sama. Sama ini tak tahu apa ni. Kakak bagi. Cowok dia Oh mungkin. dia kirim kan Tak tahu apa ni. Dan kamu? Tak tahu. Kau lagi dek. Ini kakak bagi. Ah, Okey, yang spesialnya Mamak dapat beg baru. Alhamdulillah. Kami pakai Step Maiden.
Mak tengok mak. Mau. Cantik ni. Alhamdulillah. Cantik ni. Oh, enak. Weh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, apa bebeknya? Sudah. Habis. Dah banyak barang bawa apa? So itu saya aktiviti malam ni. Bukan unboxing oleh-oleh dorang. Lepas ni kita akan pergi more di luar. Kita cari more apa yang ada di kampung. So let's go, stay tune korang. Okay, so sekarang ni kami tak jadi pergi more babe sebab kami ada gate jam 10 gate kami tutup. Jadi kami tukar lah ya. Malam ni tadi sudah konten-konten unboxing oleh-oleh. Kita mau buat ni. Kita buat burasa untuk raya. Mau tengok prosesnya macam mana? Let's go. Mama aku ada di sini. Pretty. Ada adikku. Ayo dek. Kita skoreng-skoreng orang di dapur. Aduh. Nah. Di siku kelapanya, ini kepalanya. Kelapa, kepala. Okay. Kepala. Tiba-tiba kelapa. Okay? Jadi jom kita pergi tengok proses buat buras. Okay, so sekarang ini kami punya dapur kering, dapur basah di luar. Dapur kami dekat-dekat sikit dek. Dapur kami ala-ala macam dapur-dapur orang-orang T20. Bapakku tengah bawah sampai bumbung. Jadi sini kamu tengok. Ini kita buat apa makcik? Bikin buras. Yalah ini Persiapan raya. Yang Idul Fitri. ini dibuat apa dulu nih? Buat santan sama taruh garam. Garam. Iya. Oh ini beras ini. Harus mendidih baru kasih naik berasnya. Oh. Baru kita kukus lagi balik. Oh baru kukus balik, baru Iya, masuk dalam baru daun. Kita kasih masuk kalau sejuk sudah ini. Oh ini buras kah tumbuk? Buras. Buras. Oke, kamu tengok sini. Di bawah nih, ini daun-daun yang kita guna nanti untuk bungkus buras. Oke, ada yang bulat lah. Kita mau bikin tumbuk kan nanti? Bikin. Bikin tumbuk nanti. Mesti ada tumbuk. Kalau kamu belum ini malam, tidak sempat ini malam besok. Oke. Kita akan buat tumbuk juga mungkin, tapi mungkin malam ni kita belum lagi mau buat buras yang seketul buras tu. Tapi kita tengok proses awalnya dulu. Sama Buras nantinya ada siap sudah. Oh ya. Ya, Siap. tinggal mau dimasak. Tinggal Oh, oke. Gitu. ini dibuat sudah Oke. nanti. Jadi itulah memang dapur ini sedikit berantakan sebab Pasal buat kerja. Bikin rumah. Bikin rumah apa ini dapur basah. Jadi sementara diletak sini meja. Kau tengok mama aku punya decoration. Kau tengok sini. Bunganya. Besar. Bunganya bukan alang-alang. Enggak teratur ini dapur pasal di luar dibongkar di luar dapur. Tengok basah. vacuum sana jadi hiasan gitu. Vacuum jadi hiasan no. Untuk apa? Untuk jiran yang datang nampak. Vacuum mamaku Panasonic. Oke, jom kita pergi di luar. Tengok bapakku buat kerja apa. Dapur basah di luar buat dapur basah. Kejap. Oke. Ini bapakku. Bapakku merokok. Oke, ini bapakku. Oh, ini pakcikku Dia tukang itu kasih bagus. Oke, sebenarnya sini kalau kamu perasan ini adalah dapur basah kami nih, sekeliling nih. Cuma kasih bagus punya bumbung jadi cantik nanti. Kamu tengoklah. Ikan mamakku itu. Orang lain pelihara ikan-ikan koi, ikan emas, kami tidak. Ikan kepala batu. Tiara ke air. Masih direkam kan? Iya, biarlah. Rakam Jak. Oke. Ini Jak. Oke. Jam dek. Jadi aku tidak tahu mau buat apa. Jadi kita anu lah dek. Kita buat apa di sini dek? Kita menari-nari jom. Jom. Kita pasang lagu boleh bluetooth di speaker. Nggak boleh pasang lagu nanti copyright durhaka. Oh iya. Begini Syak. Pasang lagu tapi kita kasih senyap di sini. Mana boleh dong? Oh iya, tidak boleh kah? Nggak boleh. Kita anu. Instrumennya salah. Nggak boleh dong. Iya. Sini, kau pakai nih mikrofon. Oke, sebenarnya kan kami ini tengah berlatih untuk yang tarian Sia Syaret. No, kenapa ada ekstrip kipas? Ini kah? Patutlah panas.
Oke, kaki. Tidak lama lah kau langgar bibir. Oke, jom Den. Oi, kentut aku. Cak si. Woi, kentut. Oke, di sini, Dek. Oke, ready, Dek. 1, 2. Nggak nampak kaki. Di bawah sikit ini kan kamera ini. Oh, di sini, Dek. Coba ya Durhaka. Oke, tuh. Diam-diam kau Den. Oke, tuh 2, 3. Tuh, kejap, ulang balik. Tuh, 2, 3. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan siku. Ulang balik. Tuh, 2, 3. Salah. Oh, ya, tuh, 2. Oke, kau nyanyi. 1, 2, 3. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli. Jodoh. Kenapa aku yang macam over? Kau over lah juga, bah. Kau over. Dia begini tu, Dek. Di bawah, Den. Aku amar ni hidung. Di Ya, depan kau tengok. di situ kau tengok, Sini nak. pun boleh. Jangan sampai. Ndaklah okey jap tu. Okey. 1, 2, 3. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama? Lambat je. 1, 2, 3. Terus mana nak sama lah. 1. Apa ya? 2, 3 kucing berlari. 2, 3. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli. Jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu. Kemudian nanti datanglah jodoh tu. Bersalaman bermaafan pada dunia. Ikhlas lebaran kan datang juga. Oh. Apa more kita adiknya ini malam? Tiarkan ya, Pak. Kenapa kau begitu tuh? Den, kau menarik kan, Dek? Cak sini, Den. Jom kita menari sini. Dah ada sila perempuan tak boleh menarik like. Kau masuk kontenku, Den. Masuk konten Uncle, nak. Okey, begini, Dek. Begini, Den. Kau okey. Ajarin begini. Dek, kita ajar dia yang sele-sele punya. Jom. Okey, Den. Ikut Uncle ya. Okey, betul. Tu 2, 3. Dia kena buat gini dulu. Tum tak. Ya, gitu. Tu gini Syak. Try Syak. Tum tak. Coba. Ulang balik. Coba. Bukan. Ini Syak. Dadamu depan. Tum Syak. tak. Okey. Gitu kok. Buat kaki begini nak. Kaki Gini. ya, kaki buka begini. Okey, gitu. Tu 2, 3. Tum tak. Dia nak buat begini. Ini Syak. Satu kali Syak. Dadamu, cak dadamu. Itu perut. Ni dada ini. Ini Syak. Coba. Gitu. Gitu, 2, 3. Dada ini dada. Tu sedepan dadamu. 1, 2, 3. Gitu. Okey. Kita serentak ya. Aku kira 1, 2, 3 kita buat begini Den. Tengok Den. 1, 2. Okey ya. Okey, 1, 2, 3. 1, 2. Okey. Yang kedua pula Den. Kita gini. Tangan di sini Den. Di belakang kepala. Gini. Ting 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 ting. Kecap kau buat. Buat macam makan apa? Woi, keras. Okey, begini Den. Macam mana lagi Dek? Okey, kau lagi Dek, bagi tunjuk ajar dia. Ya, ini kan tak perlu lembut. Kau buat macam begini. 1, 2. Itu keras-keras pun boleh. Kau buka 1, 2. Nanti tu macam cacat tu. Jangan terlalu kuat. Cak Den. Tak baca begitu macam tadi. Okey. Gini Den. Pergi depan. Tap. Gitu. Tap. Okey. Kangkang sikit. Sini. Sebegini sikit. Ya, ke Okey, sebelah. 1, 2, 3. Tak baik kau tarik dari dalam. Gini Den, tengok. Gini kan.
Tarik. Tuh, tarik. Tarik. Begini. Tarik. 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 Okey. 1, 2, 3. Sini depan. Okey, 1 2 3. Kenapa nih? Macam orang suruh buat begini, dia buat macam tadi. Si Denden wah. Lucu si Denden. Comel si Denden ni. Itulah bagus suka di kampung ni. Ketawa terus aku. Dua orang lucu-lucu gila dua orang ni. Ambok kau pun boleh batang Ambok. Cak sini Ambok. Sini Ambok. Kenapa Ambok sini lah? Ini aku punya anak buah. Ya. Anak buah sepupu. Ya, sepupu. Okey Ambok. Ambok buat begini Ambok. Macam tarik jap begini. Gini. Kaki tu kaki gini. Enggak bersatu batangan kau. Jadi dia keluar. Aduh, Tuanku. Macam mana buat dia? Jadi gini. Boleh bersalah Cak. Satu kali lagi. Satu, boleh pelan. 1, 2, 3. Tarik. Gini. Tarik. Tarik. Langsung. Gini. Macam melengkek. Bukan Ambok. Dia gini Ambok. Gini. Tarik. Tarik. Okey gitu. Sini kau. Sini okey. Buat 2, 3. Tak kangkang dulu Ambok. Kuda-kuda gini. Baru ke sebelah depan. Iya, ke sebelah depan gitu. Okey. Kuda-kuda. Okey, sandek. 1, 2, 3. Tarik. Oh. Dia tarik macam mana? Macam dia kasih dia sensor. Lucu si Ambok. Tiada kena makan ni, Dek. Kuih kah? Kuih mana? Kuih apa tu, Dek? Kuih raya kah? Bangkit. Itu kuih raya. Tiada kah batang buruk? Ada situ. Cucuk gigi kan? Cucuk gigi? Cucuk gigi lain. Ini batang buruk. Apa mana makan cucuk gigi? Okey, ini kuih bangkit mesti ada di satu rumah di Sabah. Kami di Sabah kuih bangkit ni mesti ada. Biasa orang panggil kuih bangkit. Kalau kami kuih bangkit. Lagi tipis, lagi sedap. Dan kuih kucingku ya Allah si putih. Kuih bangkit yang paling best yang pernah aku rasa adalah buatannya makcik di atas ni. Makcik siapa namanya, Dek? Makcik Mulit. Makcik Mulit. Kamu tengok kucingku. Kucingku ni unik. Kau bagi siapa makanan, dia makan. Tengok Min, putih. Putih durhaka sini. Oh, ini pekak kan? Iya, dia pekak kesian. Kucing putihku ni pekak, Beb. Nah. Ini dongok. Tu. Okey, tengok Kuih bangkit pun dia makan, tak memilih. Kita ambil si di luar. Ada je. Jam sekian malam kerja sini. Tengok kalau dia makan. Kesedapan betul dia tu kalau makan. Kuih bangkit pun dia makan ni. Ini kucing baru. Ini siapa namanya? Ini si Tam. Ini Tam sini. Ini. Panggil aja ini dek. Kenzi. Tengok kucingku semua makan kuih tu. Kucing kamu makan apa? Royal Canin. Oh, minta maaf. Kucing kami enggak. Kau lempar di mana hidup? Makan nak. Thomas. Makan kau Thomas. Kasih habis. Why? Bunyi-bunyi tengok kita SMR. Ya, kita Sini bunyinya. ASMR kucing. Sensitif betul kan itu bagian. Sensitif. Boleh itu dengar suara.
Oke lah, itulah SMR kucing. Alang-alang kita tunggu dulu. Tadi tuh beras tuh masak dengan santannya, baru kita tunggu next proses. Oke? Sebenarnya kami nggak tahu lagi raya nih bila. Jadi takut kalau kita bungkus, masak, gitulah. Buras sih tahan pun paling dalam 3 hari 4 hari aja. Gitu, sabnya mau buat banyak. Jadi macam takut membazir nanti. Jadi mau tahu betul tarik hari raya tuh bila. Oke? Tadi kami sudah bergurau-gurau. Tadi yang kita masak tuh sudah, dia belum masak sepenuhnya. Dia just kita mau kasih sebati santan tuh, garam tuh dengan beras. Jadi sekarang nih kalau kamu tengok sini, tengok nih. Aduh. Ya Allah, anak durhaka. Nggak apa. Oke, begini. Yang ini nih. Yang ini nih, apa nih? Kami akan masak lagi balik dengan cara kami masuk gini. Tuh. Oke. Kita guna berapa lapis kulit pisang? 2 kan? 1 yang kecil, 1 yang besar. 1 yang kecil, 1 yang besar. Nanti jadinya begini. Yes. Betul. Dibungkus begini. Lepas tu gulung. Dibungkus, baru digulung begini. Lepas tu dilipat begini. Nah, lepas tu diurut dia begini. Nah, lepas tu simpang. Rapi gitu. Ini yang buat nih mamaku dengan adiknya. Adik-beradik yang buat. Tuh. Jadi lah kita buat. Nah, apa fungsi tali tuh? Tali itulah pakai kita mengikat nanti. Yang ini pula untuk tumbuk, tapi tumbuk tu esok kita buat. Nanti aku tengok kamu. Tumbuk lain pula dengan buras. Itu beras pulut. Yang berdiri bapakku. Okey, jom Dek. Dek, jom kita buat. Jom. Okey, jadi kita pun mau buat juga macam mana yang mamaku dengan makcikku buat. Kau pandai buat ke, Dek? Pandai. Kau di sini lah, Dek. Aku di sini. Aku kan cute. Aku pula imut daripada kau. Bawa sini tu pula, bawa sini. Okey. Buka itu pula. Cak minta makcik kulit kelapa, kulit pisang. Tengok cara buat begini senang. Ni. Mas bagus ya, supaya kasihan rosak. Okey. Kalau dah ada buras, dah ada hari raya. Ya, kalau kami Bugis Beb tiada buras, tiada hari raya. Baru dimakan sama masak lingkuas. Yes. Dame. Mesti pakai ada pakaian dalamnya juga. Dia masih ada pakaian dalamnya juga, kata makcikku. Sama aja macam kita manusia. Jangan kau siap mau beli celana kakak. Weh, kedekutnya. Belum lagi, kau kan modeluan. Kedekut tuan rumah nih. Banyak orang. Terlalu banyak tuh gemuk tuh. Nggak slim. Tak lah. Kasi begini-gini kampung. Macam mana ini? Kasih berapa hari sudah. Iya, kering sudah dia. Nak ambil yang baru. Ikan apa? Banyak. Oh, daun ni berapa lama sudah? 4 tahun lebih sudah. Hari. Okey. Diurut begini. Lepas tu kita bungkus begini. Bungkus begini. Okey. Lepas tu kita ambil yang ini. Lipat gitu. Kita ambil gini. Ambil gini. Lepas tu kita kasih ketat-ketat dia. Pastikan ketat no. Tak ketat tak kawan. Oh, wala. Jadi. Apa tu, Dek? Kenapa terbelah? Kenapa begitu? Adik punya. Kenapa terbelah? Terlampau banyak isinya mungkin. Terlalu leper. Berlembet dia. Nyemble dia, Dek. Nyumbing. Itu terlampau labi. Macam satu begini kak satu.
Banyak memang. Begini, lepas itu diurut-urut. Tuh, jadi. Hebat kan gue? Berasa. Jadi sudah buras. Tengok dek, size-nya sama juga dengan mama. Enggak ada si Pak E masuk kan di situ. Pak E, mamaku minat kau, Pak E. Pak E tuh. Mamamu Bugis juga kan Pak E? Iya. Nah. Anu rumah kali. Putih memang kan si Pak E. Memang putih. Dia yang paling putih aja sih. Aku. Sama pula saya kita. Enggak, Mak, Kak Bella lagi putih. Iya, putih. Iya, si Bella lah paling putih baru si Pak E. Wih, kalau Kak Bella mula. Wah, putih kalau dia pegang lagi. Apa, Mak? Kak Bella mula paling putih kalau dia pegang lakinya kan wih macam lampu ada sama tangan laki. Kan? Wih. Beli-belikan lah aku produknya udah kesian. Hah? Belikan aku produknya Kak Bella mu. Aku mau juga putih. Enggak, Mak, Kak Bella bukannya minum apa-apa untuk putih. Jadi kenapa? Kak Bella memang putih daripada keturunannya. Wih, cantiknya. Si, Ya, mama Kak Bella pun. ibu-ibu pun putih. Weh, kenapa Bob? Hujan. Bapakku kan random sejak diangkat celana kata segala kutang dia buang di situ. Saya dia bilang mengganggu orang buat kerja di luar. Weh, celana kata. Nampak sudah segala-gala celana kata bentuk kotak-kotak. Macam rama-rama. Macam keluar kering. Ikan pari kering. Udah dimasak anu sudah. Masak sos. Pergi dari sini hari raya kedua. Ya, saya mau berayar sama kami datang. Den, bising nak kesepulan sikit nak. Dan deto nanya sebenarnya. Den kesepulan baden. Boleh ke kau anu main di dalam ke kesepulan sikit ba? Ndak payah bagus dengar suaranya Den. Nanti kena copyright Den. Limit itu sempat pecah. Masa kata kamu ke dalam terus sampai nih anu boleh itu. Kenapa punya begini? Nah, Tahu betul kau. Nah, nah, kenapa sudah itu begitu deh? nah. Suruh kau taubat. Sudah dikasih mati. Takini ih. Wih, nah. Besar betul lah dek. Tidak lah Tapak selipar. Tengok ya. Tuh, 2, 3 tuh. SD dik. SD dik. Hah? Apa? Leperi. Lompo kamu aku dong. Iya. Jadi. Ubah itu je. Enggak ada kawannya nanti besar. Bos aku tak bisa pakai ke. Des juga kalau kita rame-rame bikin begini enggak sakit. Iya, pinggang. Enggak mengantuk. tapi kalau kita sendiri, Sakitnya pinggang. Mengantuk. Ambil Adek bahan bikin nih. kopi nih anu. Belum masak air. Begitu dia baru keluar nak. Iya, Pak. Kopnya itu meriam. Begini sak kecilnya deh. Ini besar betul itu. Nah, buan anu simpannya separuh deh. Nasinya? Iya, nasinya. Nasinya mau dibang separuh. Iya. Nah, padahal anu belum dianu, bae, belum Enggak, dianu. memang besar. Ma. Terjatuh terbuka. Enggak direstu. Tengok dek ni, aku sama rata juga dengan mama. Tengok ni. Ikut kaki tuh dek dia. Tuh dek, sama rata. Kenapa lu kau picit di sini? Itulah besar. Nanti kalau sudah, weh. Tengok centeng dulu masuk. Iya, kau bungkus dulu dek, baru kau picit. Tapi kau picit sekarang. Iya, nanti saya dibungkus baru kau urut dia. begini tadi. Kalau diangkat begini silakan kasih begini jadi enggak Iya. lebar. Kita bawa macam kaki. Begini kan? Terus biar
Nah, pandai selesai adik. Boleh aku kawin dek. Hari raya aneh tuh kurban dia. Siapa nama cewekmu tidak si Haikal? Siapa si Pia? Break sudah. Si Pia cewek siapa? Enek. Kalau terbangnya cucu. Oh. Siapa si Pia? Putus kok. Udah. Putus keno. Susah begitu. Hah? Kerja. Bukan susah Bu. Ada cukingnya. Kucing. Ambil nak, yo. Mama aku memang begitu kalau panggil kucing, cuking. Ya, apa kok? Itu tuh kami saya yang tahu tuh cara panggilnya kucing. Memang cuking lah tuh. Cumilnya kucing harus aku bawa. Buat bawa. Geramnya aku. Cantiknya. Dibagi kau tuh kucing. Iya dibagi. Kalau dibeli mahal. Iya. Oke. Cantik bu. Kucing apa itu dah? Jadi itu kucing British short hair. Iya namanya si Jessica. Senang namanya. Jadi nanti aku akan tunjuk kamu, kita sudah bungkus-bungkus begini. Aku akan tunjuk kamu cara untuk mengikat nanti ya. Let's go. Oke, jadi tadi kita bagi nampak kamu cara buat buras kan, ini kali cara ikatnya. Tadi kan kita sudah lipat-lipat begini-gini tuh. Jadi ini kali kita mau ikat. Nanti dia akan jadi begini. Kami punya buras 2 syak. Biasa orang buat 3 susun, kami 2 susun aja. Jadi jimat. Oke, macam mana caranya? Oke, pertama kasih Cak Dek. Ambilkan aku tali satu Dek. Mana tali yang kamu buka tadi? Oh ini. Oke. Ini. Wih. Kaha. Oke. Ini dikasih lebih begini. Kesini aku. Kasih masuk dalam, kasih masuk. Oh, masuk dalam pas kasih begini. Lepas itu Oke. ujung sini mula. Iyalah, ujung Lepas itu sini. begini. Pergi bawah. Pas begini. Ini. Kasih Sekejap kuat aku ujungnya, kasih- kasih kuat kasih begini. angkat dulu. 2 kali. Oke, 2 kali. Pusing lagi nih. Lepas itu pusing. Macam kak saya. Macam nih. Dim. Tengok tuh, gini. Lepas tu gini. Lepas tu gini. Enggak boleh enggak macam pasal bugis. Iya. Bugis kalau tak pandai kat buras, tak payah aku makan buras. Pendek umur. Si Dylan tak jalan sini. Nanti malam. Bukan dia bilang berada di Indon kah? Enggak jadi dia. Jadi ini macam mana diikat? Ini pun Kasih sempol. anu di sini. Begini. Hei, aku tengah bawa video. jadi di mana diikat? Oh, sensor salah. Jadi yang ini harus keluar balik kah? Ini. Oh, di sini saya diikat begini. Pendek betul kau itu ujung. Tak laki je. Sebab ini panjang. Berat ke ni? Untuk buat video di TV. Dikit. Segala yang muslah apa lagi Sulisma. Wah, berapa hari sudah punya Tumbe. demam. Oke, sudah begini. Sudah. Lepas itu Ya. ikat ribbon kah dia? Iya, mana-mana lah. Jadi benar supaya Kenapa senang. nak kotak ini? Supaya senang orang buka. Kalau dia tidak mau begitu, Bunting. pakai gunting pun boleh. Digunting. Susahnya buat buras ni, dia bukan susah lah, dia kau kena sabar. Tapi makannya senang sekali. Henap. Ini tempatnya. Enak. Di mana-mana ini orang Bugis kalau buras bikin hari raya. Senang. Minta mana ini? Senang dimakan. Nyerok Manuramu. itu kilo apa itu? Manuramu apa? Itu bang. Ini naik pak. Kalau kuat. Ini juga mau dulu. Oke. Jadi jadi ya.
buras, ikatan by Daus Bajo. Untuk siapa yang makan ini, rasanya manis-manis macam strawberry. Jadi ini hasilnya. Tuh. Jadi mungkin itu sejak konten untuk kali ini. Nanti kita akan buat konten lagi cara untuk buat tumbu. Oke? Jadi kamu tengok nanti. Bye bye. Tapi untuk next konten nih kita akan buat masaknya buras dan juga pembuatan tumbu. Kan, Dek? Jadi kamu tunggu nanti. Bye bye. Thank you.